Korea Selatan bakal tamat dan negara tu dah tak dapat nak diselamatkan dah. Alamak, kimchi. Alamak, Abang Gangnam. Apa jadi dengan Mamat tu sekarang Realiti menakutkan apa yang tengah berlaku kepada negara Korea Selatan tu kita dapat rangkumkan dengan kita cuma tunjuk satu gambar raja yang mengerikan. Korang dah sedia nak tengok jump scare ni? Ini adalah gambar raja piramid populasi negara Korea Selatan yang sekarang. Takutnya. Korang tak faham? Tak rasa takut? Kenapa gambar raja yang macam bentuk gasing ataupun macam bentuk Abang Sado dekat gym MRSM korang ni menunjukkan masa depan Korea Selatan yang sudah tak dapat lagi diselamatkan? Sebab dia tunjukkan agihan populasi Korea Selatan menurut umur. Dan kita tengok bahawa golongan yang berusia 50 dan 60 tahun ternyata adalah golongan yang paling ramai. Dan itulah sebab graf ini gemuk di bahagian atas. Okeylah, bukan gemuk dia, sado. Golongan yang paling sikit pula minoriti adalah golongan yang berusia 0 ke 20 tahun. Golongan muda yang paling sikit. Sebagai perbandingan, ini adalah piramid populasi negara Malaysia. Paling ramai adalah golongan belia 20 ke 35 tahun. Dan kita banding pula dengan piramid negara Somalia. Tu dia kau punyalah banyak baby Antara negara yang paling subur dalam dunia dan negara yang paling banyak berlagu dalam dunia. Merdu lagunya. Korea Selatan bakal menjadi negara yang paling ramai nisbah orang tua dalam dunia. Dan malah ramai yang cakap bila mereka melancong ke negara Korea Selatan, mereka tak nampak pun kanak-kanak. Tahun ini saja 50 sekolah terpaksa ditutup sebab tak cukup budak-budak nak masuk. Sedangkan rumah orang tua makin banyak dan makin penuh. Negara itu dipenuhi dengan orang tua yang terpaksa bekerja. Mungkin korang masih terfikir apa yang nak takut sangat dengan gambar raja banyak orang tua, apa masalahnya? Kan orang-orang tua diorang ni biasa yang paling kuat antara semua kan. Paling OP. Korea gemukkan jelah balik graf tu di bahagian bawah. Buatlah baby banyak-banyak kan. Cerita dia piramid populasi ni dia macam kapal yang sedang disedut masuk ke pusaran di tengah-tengah laut. Waktu di bahagian atas pusaran tu tarikan dia tak kuat, kapal masih boleh lari dan selamatkan diri. Tapi bila kapal itu makin ke dalam, tarikan jadi makin kuat. Dan bila hampir sampai di bahagian dasar, kau dah terperangkap dalam pusaran maut. Dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Tak boleh nak kembali ke pangkal jalan. Hanya tunggu maut. Dan malangnya, Korea Selatan sudah pun disedut masuk ke dalam pusaran maut tu. Ada realiti biologi yang walau sehebat mana pun teknologi manusia, kita susah nak lawan. Perempuan ni bila dia makin tua, dia jadi makin tak subur. Makin dia tua, makin susah dia nak dapat anak, dan kalau dia mengandung, dia akan mengalami macam-macam masalah. Bila perempuan masuk ke umur 30-an, dia akan jadi makin tak subur. Telur dalam ovarinya makin berkurang, dan bila dia masuk umur 45 tahun, kesuburannya akan jadi sangat-sangat merosot sampaikan sangat tak berkemungkinan lah untuk dia dapat anak pada usia tersebut. Bukannya tak boleh dapat, dia tengok rezeki juga kan. Mana tahu tengah-tengah tunggu cucu tiba-tiba dapat anak baru. Tapi peluang untuk perempuan dapat anak akan terputus sepenuhnya bila mana perempuan itu masuk usia menopause. Dia dah habis kelas, dah tak boleh dapat anak dah lepas tu. Perempuan tu dah tak alami haid dan ovari dia dah tak lagi keluarkan telur. Dia dah tak boleh nak mengandung anak dah. Di Korea Selatan purata perempuan mengalami menopause ni adalah pada usia 50 tahun. Jap, umur berapa yang paling ramai di Korea Selatan? 50 ke atas. Weh,
Scary-nya. Jadinya kalau tiba-tiba orang Korea Selatan semua panik kan, dan diorang nak buat baby sebanyak mungkin, cepat-cepat nak selamatkan masa depan negara diorang. Oh, kalau ada anak yang tengah tertanya-tanya macam mana nak buat baby cepat-cepat, kena buat apa? Itu korang tanya dekat ustazah guru ganti sekolah anda. Macam yang saya buat waktu darjah 4, sebab saya duk baca buku-buku sains kan. Jadi tanyalah soalan, macam mana baby boleh terhasil sebenarnya? Macam tak faham lah macam mana diagram sains tu. Berpeluh kakak tu. Jadinya golongan yang paling ramai, yang paling besar di Korea Selatan dah tak boleh nak menyumbang pun untuk meningkatkan bilangan baby negara diorang. Golongan yang paling ramai ni cuma boleh bergantung kepada mereka yang muda-muda lah, umur 20-40 tahun, yang bilangan diorang ni sikit untuk cepat-cepat lahirkan baby banyak-banyak, selamatkan negara Korea Selatan. Dan masalah terbesar yang sebenarnya terkaitlah macam mana graf ini boleh berlaku pun adalah orang Korea Selatan ni dia tak nak ada baby. Kadar kelahiran bayi di Korea Selatan adalah yang paling rendah dalam dunia. Seorang perempuan Korea melahirkan 0.72 anak, paling rendah dalam sejarah negara tersebut. 0.72 ni bukan maksudnya baby yang lahir tu dia cuma ada 70% anggota badan macam zombie ke apa, tak. Tapi secara purata maksudnya bilangan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita Korea di sepanjang kehidupannya adalah kurang daripada 1. Ataupun nak faham, separuh perempuan di Korea Selatan tak melahirkan anak sampai diorang mati, dan separuh lagi melahirkan seorang anak saja sepanjang hidup mereka. Untuk satu negara ada populasi yang stabil, sepatutnya seorang perempuan melahirkan 2.2 orang anak. Jadi Korea Selatan dah lebih dari tak stabil. Bilangan anak yang diorang lahirkan sangat-sangat sedikit daripada sepatutnya, bermakna populasi negara diorang ni bergoyang tunggu runtuh sepenuhnya. Dalam 4 generasi, kalau kita bermula dengan 100 orang Korea, dia akan berakhir dengan cuma tinggal 5 saja orang Korea Selatan. Pupuslah opa-opa ni. Tapinya sebelum sempat populasi pupus pun lagi, Korea Selatan sedang ke arah mengalami keruntuhan ekonomi yang sangat-sangat dahsyat. Di mana-mana negara dalam sepanjang sejarah, orang muda lah adalah tenaga penggerak ekonomi negara. Orang muda ni lagi bertenaga, mereka lagi cepat beradaptasi dengan masalah baru, dan biasanya mereka ni ada lagi banyak idea-idea segar berbanding dengan orang-orang tua yang cuma nak tunggu pencet. Orang tua pun kalau mereka kerja, makin lama mereka makin tak produktif, mereka makin penat. Dan biasanya susah kita nak ajar orang-orang tua ni dengan benda-benda baru. Jadi bila orang muda makin lama makin sikit, bermakna bateri negara tersebut makin lama makin dicabut. Sedangkan bebanan yang perlu ditampung makin berat. Sampai masa simpanan skim pencen Korea Selatan akan habis sepenuhnya, mungkin dalam 30 tahun lagi, dan orang muda yang punyalah sikit ni, mereka kena tampung segunung orang tua negara mereka yang dah tak lagi bekerja. Lagilah orang muda ni rasa tertekan, lagilah mereka tak nak ada anak, lagilah karam negara yang bernama Korea Selatan ni. Jadi kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa Korea Selatan ni macam sangat-sangat anti untuk melahirkan baby? Kenapa diorang macam benci baby ke apa? Dah pasti ada banyak sebab, tapi antara sebab yang paling biasa disebut adalah masalah ekonomi lah. Kos hidup di Korea Selatan adalah sangat-sangat tinggi. Jadi mereka tak mampu nak ada baby. Cumanya kalau betul sebab utamanya adalah disebabkan masalah material, maka kita agak solution yang berbentuk material mestilah dapat menyelesaikan masalah ni. Maka sebenarnya dah lama dah kerajaan Korea Selatan memberikan galakan-galakan material. Kerajaan bagi subsidi nak lahirkan anak, kerajaan bagi sokongan duit untuk jaga anak. Dia bersiap sediakan perumahan khas untuk keluarga yang nak ada baby. Siap buat program speed dating lagi, nak suruh rakyat depa ni kahwin. Bapak-bapak macam mana boleh jumpa dengan mak? Ceritalah sikit, mesti romantik.
program kerajaan. Berbilion-bilion dibelanjakan nak suruh rakyat mereka ni lahirkan baby, tapi gagal. Maka maksudnya sebab utamanya bukan sebab material, tapi sebab lain. Dan ini diterangkan oleh sejarah negara Korea Selatan di mana berlaku perubahan jiwa rakyat Korea Selatan ni yang sangat-sangat drastik. Dalam puluhan tahun saja mereka mengubah pandangan jutaan orang terhadap si anak kecil. Asalnya sebelum Korea Selatan menjadi negara maju, satu keluarga boleh ada sampai 6 orang anak. Ini purata. Mak ayah nak supaya nanti bila mereka tua, anak-anak mereka inilah yang akan menjamin untuk menjaga mereka nanti. Walaupun susah nak jaga ramai anak, tapi anak-anak ini dianggap sebagai rezeki, dianggap sebagai aset dan dianggap sebagai pembantu keluarga. Tapi lepas Perang Dunia Kedua, Korea lancarkan kempen untuk merancang keluarga secara besar-besaran. Slogan dia, kalau kau beranak ramai, kau akan jadi pengemis. Rakyat ditakutkan dengan masalah overpopulation. Untuk negara kecil macam Korea Selatan, kalau penduduk tersangat ramai, ia akan menghancurkan negara. Maka anak bukan lagi dianggap sebagai rezeki ataupun kurniaan Tuhan sebab diorang ni dah tak beragama dah, tetapi anak dianggap sebagai ancaman. 人哋話仔女多就好命啊！你睇呢位師奶，佢30歲到啫，本嚟應該係好健康、好快樂嘅。 Ancaman kepada apa? Ancaman kepada ekonomi. Ancaman kepada sumber material. Kalau anak ramai, mereka terpaksa berebut-rebut sumber yang ada dan negara tak boleh nak tampung. Jadi kempen 3335 dilancarkan. Jangan lebih 3 anak, jarak 3 tahun sekali, berhenti beranak pada umur 35 tahun. Kemudian daripada 3 orang anak, kempen ni dia gencarkan lagi supaya kurang lagi menjadi 2 orang anak dan akhirnya 1 orang anak. Kempen perancangan keluarga ini adalah antara kempen kerajaan yang paling berjaya dalam sejarah. Dan serentak dengan itu juga negara Korea Selatan mengalami magic. Dia berkembang pesat menjadi negara industri antara yang paling maju dalam dunia. Tapi nampaknya kempen kurangkan anak itu dia terlebih berjaya sampai dia pergi jauh daripada yang disasarkan. Sampai sekarang perempuan-perempuan Korea beranak lagi kurang daripada seorang anak. Dan punyalah berjaya kempen ni sampai dia dah tak boleh nak diterbalikkan dah. Bayi kekal menjadi simbol bebanan terutama kepada wanita Korea. Perempuan Korea Selatan sekarang nak berkahwin hanya pada umur 31 tahun ke atas. Secara umumnya lah. Maksudnya mereka kahwin bila mereka dah tak subur. Dan itu pun selepas diorang kahwin, diorang tak nak ada anak. Kenapa? Sebab diorang risau kalau mereka kahwin awal, diorang akan mengandung awal. Diorang akan dapat baby awal-awal, kena cuti pantang awal-awal, kena jaga baby awal-awal. Maka perempuan-perempuan Korea Selatan ini akan ketinggalan dalam pasaran kerja. Perempuan-perempuan ni lambat naik pangkat, mereka lambat naik gaji. Pasaran kerja di Korea Selatan dah jadi sangat sengit sampaikan perempuan Korea tak nak korbankan kerjaya mereka untuk menyara anak. Why women now are choosing not to have children? 당연히 그 선택을 안 하죠. 자기는 일을 잃게 되고 아이 키우는 거는 오직 자기의 몫이 되는 이 사회 구조 속에서 Nilai masyarakat bukan lagi kepada kebahagiaan keluarga untuk membesarkan anak-anak, tetapi kepada persaingan tanpa henti setiap individu untuk memanjat tangga pangkat dunia korporat. Anak bukan saja dianggap sebagai beban individu. Baguslah kau tak ada anak, bagus, dia membebankan kau saja. Malah keseluruhan proses fitrah manusia melahirkan anak
dianggap lebih membantutkan negara. Ironinya, polisi inilah yang nampaknya meruntuhkan dirinya sendiri. Aku tak tahulah, aku bukannya bijak sangat. Tapi kalau perancangan negara itu adalah supaya negara itu pupus dalam 100 tahun, aku tak rasalah itu polisi yang bijak. Jadi apa solusinya? Solusi jangka pendek terbaik untuk masalah tenaga kerja dekat negara macam Korea Selatan ni yang makin lama makin kurang generasi muda adalah untuk import masuklah imigran ramai-ramai daripada luar negara, terutama daripada negara-negara berpendapatan rendah. Cumanya Korea Selatan ni dia adalah satu negara yang cuma hanya ada satu bangsa lah. Dan diorang ni tak suka sangat bangsa-bangsa lain. Sebenarnya ini solusi yang sangat ketara tapi tak ramai orang nak sebut. Orang Korea perlukan agama. Korea Selatan adalah negara yang majoriti penduduknya tidak beragama. Kajian demi kajian temui perkaitan yang sangat-sangat kuat antara kadar kelahiran yang tinggi dengan kadar beragama. Kalau negara tu kuat beragama, lagi tinggi kadar kelahirannya. Dan kat sini logiklah agama yang mengajarkan bahawa anak yang kita dapat itu adalah rezeki. Mereka adalah sumber keberkatan yang diberikan Tuhan sebagai tanggungjawab kepada mak ayah dan ya mungkin susah nak jaga. Tapi setiap anak-anak adalah ladang pahala bagi ibu bapa. Anak-anak adalah sesuatu yang baik, yang positif dan dia bukan ancaman dan bukan semata-mata bebanan. Jadi apa pandangan anda, tulis di bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kalau anda menyokong saluran Ajar, bolehlah pertimbangkan untuk menjadi Ajarian. Terima kasih banyak. Kita bertemu dalam video yang akan datang. Selamat.